Assalamualaikum dan selamat pagi. Okey, pagi ni kami ride jauh sikit. Dimulakan dengan bismillah. Okey, kami on way pergi Karak. Makan dulu dekat restoran dekat area Bomba tu, nasi lemak. Orang lama tahu kan. Kau tengok dekat BHP ni. Berlonggok babe, macam pesta. Biasa pagi hari kan. Okey, alhamdulillah kami sampai. Saya dah banyak kali dah pergi sini, cuma tak bawa bini kan. Jadi kita bawa lah dia. Akhirnya dapat kat makan. Sebelum ni ada kat bawa pergi sini, tapi kedai tutup. Ini saya frust lah, dalam pergi makan rezeki je. Okay, so alhamdulillah dapat juga makan sini. Cuma banyak lauk dah habis. Saya rasa pukul 6 pagi saya kena sampai situ. Okay, so ke mana kita ni? Jalan nak menghala ke Kuala Kelawang. Saya ikut jalan lama, malas saya ikut highway. Saya try lah borak dengan Haji tu. Ramai juga orang selalu lalu sini, cantik katanya. Saya pun cuba lalu sini. So best lah, sebab sepanjang jalan penuh dengan kebun ni. Daripada start kita masuk Simpang Karak tu, terus kebun yang memanjang. Cantik-cantik, kebun durian apa semua. Cuma durian tak ada lah, berada mau singgah jap. Ok ni shop saya ni dekat area ni lagi. Okay guys, kita sekarang dekat area Pekan Telemong. Ada bawa style sampai sini. Okay, so tadi dekat area Telemong. Ni dekat Jalan Alam ni. Shop way, kiri kanan hijau. Lepas tu jalan pun hari cuaca cantik. Nak mendung je, tak ada pun hujan. So korang layan dulu kita main kona-kona. Kona slow je weh, tak ada pun laju. Big bike yang lalu semua dah hilang. Biasalah, orang dah biasa kan. Kita newbie. Okay, layan dulu. Guys, kita sekarang berada di Kampung Mancis. Ni Pekan Mancis Mancis. Ada balai polis. Ada yang makan dah ni. Okay guys, kita sekarang sampai area Simpang Pelangai. Ada macam makan dekat sini. Kita kat border Jelebu. Kojo bak, kojo lobu. Okay guys, kalau nak pergi kat Kuala Kelawang daripada Karak, ni dia jalan dia. Jalan Kerengai. Kita jalan Tampin Karak tu dah habis. Sekarang ni jalan biasa kampung, jalan Kerengai.
Alhamdulillah sampai juga kami dekat Kuala Kelawang. Oh, cantik tempat ni. First time aku sampai pekan Kuala Kelawang. Kona-kona dia memang syok tu. Aku tengok nanti kejap lagi dekat depan sikit video aku ada jalan kona-kona. Ni aku salah jalan ni. Layan je lah langgar sikit traffic light. Oh, minta maaf je. Okey, kita pergi terus. Lepas tu depan sikit kami berhenti dekat Petronas jadi. Kita pergi kat Shell. Cantik. Ada gambar. Alright, kami teruskan perjalanan. Ni layan kona-kona. Patutlah budak motor suka layan kona ni. Jalan besar. Lepas tu kona tu pun best. Kona panjang. Aku bawa slow je mana laju pun. Okey, layan. Siapa sangka jalan tadi tu terus sampai tembus dekat Temyang. Seronok lah. Kami dah lalu dekat area New Zealand ni, New Zealand, Malaysia. Okay, Alhamdulillah settle video kami dekat YouTube. Alright, terima kasih menonton. InsyaAllah kalau ada video lagi saya akan buat untuk korang. Okay, bye.